Tengok tempat ni sempoi je kamu tengok. Dah macam laman rumah zaman bila ni. Memang cukup-cukup lawa punya garden ni. Tapi ini bukan residential. Ini cafe kamu. Memang special. Jom follow aku. Ni nama dia nasi ayam percik Anson. Kamu nampak? Okey, ayam percik ni cukup special kan. Sedikit ala-ala punya manis dengan ada rempah rata tu. Dengan kita memang boleh rasa dia memang originally ayam percik. Dengan ada sedikit smoky punya rasa. Memang boleh kata best. Ayam dia pun cukup-cukup juicy wangi Dengan nasi dia ni kamu tengok dia pakai beras basmati dengan cukup dia punya lembut tu. Dengan ada colour-colour sikit kamu tengok memang orang kata berseri orang kata Lagi satu, dia ada sedikit light-light punya rasa rempah kat dalam nasi tu. Dia tak berat sangat. Kalau dia buat light, dia tak ada tutup rasa ayam percik tu. Kari ni boleh dapat rasa pekat punya rasa serbuk kari punya rasa tu. Okey, dengan ada sedikit light-light punya pedas. Boleh kata satu menu antara yang sedap kak. Boleh cuba. Okey, ni pula kemudian nampak ni grill chicken carbonara. Nombor satu yang aku nak cakap, ayam dia ni rasa ayam madu cukup manis dia tu. Rasa manis dia pun datang daripada madu, gula aku tak pasti, tapi dia manis dengan ada rasa smoky tu. Boleh katakan best. Dengan atas kemudian nampak dia ada iriskan sedikit cheese punya hancuran cheese kat atas tu. Memang boleh katakan manis-manis ayam tu dalam smoky tu ada rasa macam susu-susu sikit. Boleh katakan best. Dengan carbonara dia punya spaghetti ni, dia punya kuah tu cukup pekat dia punya milky berlemak-lemak tu pekat kaunya dengan sedikit yang light-light punya pedas. Boleh katakan best menu ni. Orang rasa cuba tengok. Ni antara special sebab jarang-jarang nampak spaghetti gabungkan dengan grill chicken macam ni macam sate ni. Weh, sempoi. Ini juga yang special kat sini kamu, cucur udang. Cucur udang yang paling special aku dapat makan sebab apa tau? Bila aku makannya cicah dengan sos dia ni sekali, tak rasa memang sebiji macam cucur orang kampung cucur apa-apa dulu-dulu. Sebab kamu tengok dalam dia ada toge, ada kucai, dengan boleh tengok specialnya udang dia besar Okey, biasa kita tengok cucur udang dulu, udang kecil-kecil saya banyak tapi ini tak. Seekor udang besar dekat satu cucur tu. Boleh katakan best juga. Cukup dia punya crunchy dia goreng tu. Okey, dia lembut di dalam, crunchy di luar, tak terlampau hangus sangat. Ada rasa manis-manis, wangi-wangi kucai apa semua tu dengan sos cili dia ni. Dia membuat aku terimbau balik zaman-zaman kanak-kanak dulu makan cucur-cucur apa tu. Best cucur ni. Kau boleh cuba tengok. Ini pula grill lamb chop. Nombor satu punya impression boleh nampak cukup besar portion dia punya, sampai 3 ketul lamb chop depan muka aku ni. Dengar kamu rasa lamb chop dia ni, dia tak terlampau lembut sangat, dia tak terlampau kenyal sangat, dia tengah-tengah. Jadi bila kamu makan tu, dia rasa dapat makan gigit tu, kenyal tu best sekarang. Okey, dia pun tak keras sangat pun, tengah-tengah. Memang sedap bila dia masuk dalam mulut kita kunyah tu kan. Okey, dengan ada sedikit-sedikit smoky punya rasa, dengan macam-macam rempah-rempah rata yang ada kat atas daging tu, boleh naikkan rasa wangi dengan rasa lembut, dengan rasa kambing tu pun tak terlampau kuat sangat. Itu yang paling best sekali. Dengan dia rasa macam ada madu sikit, semua smoky sikit. Itu yang paling best. Lagi satu kuah dia ni bukan black pepper sauce Sauce ni brown sauce kot. Okey, tapi brown sauce dia ni dia ada rasa wangi rempah ratus kat dalam tu. Ada sedikit-sedikit punya manis. Lagi satu dia pedas. Dia punya pedas kick tu bukan masa kita makan tu. Kita lepas makan dia datang kick pedas daripada belakang tu. Yang best sekali. Okey, ini pun kuasa lamb grill yang kuasa kamu wajib kena cuba. Memang cukup best. Siapa-siapa yang minat kami boleh cuba tengok. Dia punya aroma tu lain macam ni. Ni pula kamu tengok kolak keledek dengan kuih kampung ni. Kuih kampung dia serve macam ni cun gila. Aku berani cakap kuih kampung dia korang datang cuba tengok. Pasti korang takkan menyesal. Sebiji macam rasa kuih kampung dulu tu. Sini bukan sekadar jangan tengok suasana macam orang kata old school, tapi kuih dia pun boleh dapat tiru balik rasa betul-betul kampung. Memang best gila. Dengan kolak keledek ni memang best. Okey, ubi keledek yang dia buat bulat-bulat ni cukup lembut dalam lembut tu ada sikit punya kenyal-kenyal, belum katakan best juga. Dengan santan dia yang pekat, supaya minat santan boleh rasa cuba tengok. Aku rasa siapa yang minat makan cendol mesti suka makan benda ni. Okay, lagi satu, dengan dia guna gula Melaka yang wangi gula tu lain macam ni. Dia punya manis tu memang ada sedikit manis dalam benda ni, tapi bukan manis daripada gula biasa. Boleh katakan best. Perempuan mesti suka. Power. Selesai makan dah, perut benda kenyang. Sekarang ni aku nak pergi terjah chef dia. Aku dengar cerita chef dia muda, tapi macam mana dia boleh masak rasa kampung atau otai ni. Jom. Ya, kita terjah chef dia sekarang ni. Okey bang. Kenalkan diri sikit. Nama apa? Saya Udin. Orang panggil apa? Udin. Usuk. Orang panggil usuk. Umur apa? Umur 29. Tak, ceritanya sekarang ni awak dah makan cuba semua tu masakan memang abang buat sendiri lah. Ya. Kenapa dengan umur macam ni boleh dapat rasa kampung lama-lama dulu buat saya teringat kampung saya kecil-kecil tau. Mana datang rasa fikir? Pengalaman Jadi nanti lepas tu kita punya taste. Kita combine masakan barat dengan local taste jadi satu. Tak kira lah orang kata western ke, kampung ke, dengan ayam percik tadi tu. Ayam percik saya makan tadi, saya teringat masa dulu-dulu saya kenik kecil-kecil tu duduk kampung makan kat pasar malam. Sebiji rasa dengan kuih-kuih pun abang buat sendiri kuih-kuih ni semua. Kuih kita buat
Buat sendiri juga lah. Okey, jadi boleh rasa tengok 29 punya umur dia boleh dapatkan rasa kampung legend-legend dulu. Masa orang datang cuba tengok dengan suasana dia yang cukup-cukup cantik dengan belakang dengan sebelah aquarium dan sebagainya, dengan banyak barang-barang antik. Sini bukan sekadar kamu nampak antik dekat barang je tapi dia tetap antik dekat makanan dia. Nostalgia lama-lama tu ada lagi. Okey, jadi boleh datang cuba tengok. Okey. Dia ni bertapak dekat mana tu? Teluk Intan, Cafe Rumah. Kalau kamu tak jumpa je, kamu punya KAFE RUMAH. Cafe Rumah. Automatik terus sampai kat sini. Dia punya suasana memang cukup-cukup cun dan full punya aircon. Lagi satu, tandas dia pun bersih. Kamu tengok dapur dia pun bersih. Ini chef utama dia. Terbaik baik. Waktu operasi? Waktu operasi 12 sampai 7.30. Dia cuti siang. Cuti setiap hari Isnin kamu. Boleh datang cuba tengok. Mantap. Pak Wigul gila je handai kamu.